kita hanya dengar daripada pihak penjual saja. Kita tak tahu daripada pembeli macam mana. Hai, Assalamualaikum, saya Iman Zulkarnain. Nama abang apa? Okey, nama saya lebih dikenali pada Aceh Bangi. Aceh Bangi. Saya nak tanya abang, abang pernah kena tipu abang? Kena tipu tu pernah pada waktu dulu. Tahun 2000, saya ingat lagi 2015 berkaitan dengan scam juga duit sebanyak 160k. Bagi saya Yuska ni kebanyakannya ada yang salah satu keburukan yang kita dengar kan. Saya pun tak nak bagi tahu pasal tu, tapi ada keburukannya dengan orang awam ni berkaitan jual beli kereta. Biasanya Yuska, kalau abang pergi Yuska, abang ada pengalaman, biasanya dia orang akan cakap, oh kereta ni lady owner, accident free. Ya. Kan? Oh mileage rendah, baru satu owner Pak Haji pakai pergi masjid je. Betul. Kan? Tapi sebenarnya bila kita check kadang kereta tu, mileage dia sebenarnya dah jauh. Dia dah pernah accident 4-5 kali. Dia dah claim banyak parts. So itulah apa yang Screwed ni ditubuhkan untuk membantu pengguna untuk mengetahui keadaan sebenar kereta tu sebelum dia orang beli. So apa pendapat abang tentang Team Screwed? Okey, untuk saya berkaitan dengan Team Screwed ni saya tak berapa nak fasih sangat, saya minta maaf, tapi berkaitan dengan pembelian jual beli kereta, sepatutnya bukan setakat jual beli kereta saja yang perlu kita dapat tahu info daripada dia berkaitan dengan kereta tu, daripada kita pun kena. Daripada pihak kita pun kena. Kita pun dulu mungkin kita tak banyak sistem untuk cek salah satu. Kita hanya dengar daripada pihak penjual saja. Kita tak tahu daripada pembeli macam mana. Jadi kat situ kita boleh cek accident berapa kali, berapa value dia, berapa mileage dia, kat situ. Buat masa dulu memang kurang sistem. Disebabkan itulah kebanyakan orang awam kita banyak kena tipu berkaitan dengan jual beli kereta. Berbaloi tak untuk abang laburkan RM80 untuk cek satu kereta sebelum abang beli kereta tu? Berbaloi. Sebab apa abang? Sebab apa dia, itu yang saya cakap tadi, ia berkaitan dengan sistem. Kita sendiri nak beli kereta pun kita kena tahu apa masalah kereta ni. Kita tak boleh dengar daripada owner kereta. Kadang-kadang owner kereta nak pusing sikit, nak cari makan dia sendiri. Jadi kalau ada sistem tu sekarang ni, berbaloi sangat-sangat dengan harga RM80 tu. Jadi apa-apa pun, sebelum nak beli kereta, kalau tak nak kena tipu, kita screw dulu. Betul.